Tahu tak yang saya risau apa? Datang-datang, mak ayah meninggal, adik-beradik dah tak ada, saya sakit, semester depan saya akan kena gantung, saya dah tak ada duit, macam mana sekarang? Oh, dia rasa macam, aku memang tak ada pasal apa-apa ni, kan? Tak ada kaitan dengan sesiapa. Tak ada kaitan apa-apa ni, aku tak rasa apa-apa ni. Kita rasa kita kebal, tak, sebenarnya itu tanda hati kita dah sakit. Analogi. Bayangkan tangan saya ni, korang pukul tangan saya ni, dan saya rasa sakit. Bila saya rasa sakit, memanglah sakit, tapi itu tanda tangan saya masih sihat kerana sistem saraf saya masih berfungsi dengan baik. Ada pain receptor. Korang ingat tak lagi? Darjah 4 sains bab 8 belah kanan bawah sekali, dekat bahagian tawakal anda tu. Alright, okay. Ada pain receptor yang berfungsi lagi menyebabkan saya rasa sakit. Okay, dapat tak? Kalaulah korang pukul tangan saya dan saya tak rasa sakit, itu bukan sebabkan saya ada amalkan ilmu kebal, tapi disebabkan oleh saraf dekat tangan saya sudah rosak. Itu baru cerita bab fizikal. Emosi, hati ini memang tujuan dicipta untuk merasa. Dan kalau korang dah tak rasa, tak sebab apa dah. Sikit pun tak sebab apa. Itu tandanya hati sedang sakit. Ada masalah dan perlukan rawatan. Sebab manusia ni, dia memang dicipta pelbagai rasa.